manusia yang ada akal, manusianya ada mikir panjang, dan belum pada manusia ni akil balik tu yang perlu saja kan. Tak mayat tak apa, tak puasa tak apa, budak kecil. Orang yang biasanya ialah mak dia, ayah dia tak ajar, itu berdosa. Kenapa? Kenapa tak berdosa budak belum akil balik? Kerana dia tak ada akal. Suruh puasa, dia kata puasa apa? Mak lapar mak. Suruh mayat malah mak, suruh buat malah. Jadi kita nak kata apa ke dia? Moga dia tak ada akal. Bila dia ada akal, maka akal tu ikat dia, tidak buat benda-benda tak baik. Bagaimana lembu, belah mana lah ia sekalipun, bila kita cuci tali hidung tambah di nyacen, insyaAllah dia tak kacau, kerana dia diikat, hidung dia diikat, dan nyacen tu sempat tambah. Kalau berbuh tali saja, nyacen tak ada, dia pergi juga. Kalau lembu liar, kambing beri liar, kita berbuh tali ya, tak ikat ke nyacen kau, tak ikat di anak kayu kau. Kita juga orang ada akal macam mana pun, kau tidak ikat dengan agama, tak jadi. Dijak belah mana, petih belah mana, apa namanya, ahli fikir macam mana sekalipun, dia akan buat benda-benda waktu yang marah, kerana akalnya ada tapi tak ada tempat ikat, tak ada ikat tali tu. Pengikat tunggu yang paling kuat ialah di agama. Daripada agama lah Quran, kita daripada Quran lah kita sudut agama.